Dia cuma dia duduk di sini lah. Cuma dia kuasa kedai selain dia kuasa kedai saya tahun 2017 lagi. Cuma masa tu dia ada mindset sama, aku jual luar pada Timur terus tak berlaku. Jadi bila tahun 2003 tu ada saya dibawa lah, dia bawa aku ni sebagai orang tanya. Bila dia terah, dia tanya mana Husin? Oh, baru tahu sini. Orang Kelantan tu. Bukan. Jadi kan dia krim lah. Orang Kelantan tu krim. Apa tu lah. Betul. Aku rasa sama. Sama. Tadi saya pergi tengok. Asal usul saya naik akak ni. Saya tak berniat pun nak jual akak. Tapi zaman tu saya tak berniat akak. Saya nak tengok akak. Kita malas apa naik ke bawah sampai 2017 tadi. Kita kena pandai tak apa. Kita tak jumpa lagi. Tapi setakat je saya banyaknya banyak tepung telur tak rasa lasi. Jadi kita pada mindset yang sama lah. Dan kita asalnya saya buat ni sebab saya nak makan sendiri. Tapi bila kita bagi kat orang, untuk rasa lah. Saya suka bagi kat orang. Masa itulah bagi orang jual lah. Dan ni sebulan tu apa pergi. Alhamdulillah semoga kita punya rasa saya tidak banyak lah. Mungkin ada lagi orang yang tidak tahu. Kita harapkan boleh mengamaikan lagi nanti. Boleh, terima kasih. Boleh. Gedung gebuk gebak